Inilah sebab kalau kau mau datang Cameron Highland, kau kena ambil full day trip. Sebab macam-macam tempat boleh kau pergi dalam masa satu hari. First, dia akan pick up kau naik Land Cruiser Defender. Dan checkpoint pertama, Boh Tea Plantation Viewpoint. Dekat sini, berhenti boleh ambil gambar dulu. Lepas tu kau boleh rasa pegang daun teh tu macam mana. Yang bestnya ambil trip ni, kau tak payah bawa kereta, siap ada tour guide lagi. Next checkpoint yang awak pergi, Mossy Forest. Kau mana yang pecinta alam, wajib singgah Mossy Forest ni. Sebab kat sini macam-macam tumbuhan ada. Yang paling penting ambil gambar memang lawa teruk. Dan kalau kau ambil full day trip ni, harga untuk dewasa RM90 je. Naik Mossy Forest ni awak rasa dalam 15 minit. Lepas tu tak adalah penat sangat sebab dia ada proper track. Dapat pula view yang cantik macam ni, mana lagi kau nak rasa. Dan hari yang awak pergi full day trip ni hari Sabtu. So bila sampai je dekat Boh Tea Center tu, memang ramai benar lah orangnya. Tapi kalau kau join trip ni, kau tak payah pening kepala fikir nak cari parking. Sebab dia direct terus naik atas je. Dekat sini kalau kau nak masuk kilang, cara pembuatan teh tu pun boleh free of charge je kalau nak masuk. Nak makan sambil enjoy view boleh, nak shopping boleh, siap demo bagi free tester lagi. Next checkpoint yang awak pergi, Orchid and Rose Garden. Dekat sini macam-macam jenis pokok orchid dengan rose ada. Yang bestnya kalau kau mau join trip ni, macam-macam info kau akan dapat daripada tour guide ni. Memang best gila. Next location awak pergi, Pasar Pagi Kia Farm. Dekat sini kalau kau nak shopping, memang macam-macam ada. Kau kena tunjuk skill tawar-menawar kau dekat sini. Makanan macam buah strawberry, jagung, ubi, semuanya fresh dekat sini. Lokasi seterusnya, Raju Hill. Ni salah satu ladang strawberry yang otai juga dekat Cameron Highland. Nak lagi best, kau boleh minum strawberry latte sambil layan view yang cantik macam ni. Lokasi terakhir awak pergi, Zoomania Butterfly Farm. Dekat sini nama pun zoo, macam-macam binatang yang comel-comel ada kat sini. Untuk kanak-kanak pula, kalau kau nak bawa join full day trip ni, harga dia RM60 je. Lepas tu siap boleh dapat voucher lagi kalau kau join.